Kegiatan penyelewengan diesel bersubsidi menyalahgunakan Fed Card berjaya dibongkar pihak berkuasa dalam serbuan di sebuah stor haram di Taman Seri Muda Shah Alam, Selangor malam tadi. Serbuan itu dilaksanakan pasukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Selangor bermula jam 7 malam. Pengarah KPDN Selangor, Muhammad Zuhari Madradi berkata serbuan dijalankan hasil risikan yang mengesan aktiviti pembinaan diesel disyaki diseleweng melalui kemudahan flat card. Difahamkan ketika serbuan, 5 individu tempatan sedang leka memindahkan minyak diesel bersubsidi daripada lori bonded ke lori tangki tanpa menyedari kehadiran pasukan. Keadaan itu menyebabkan kesemua suspek termasuk pemandu lori berusia 30 hingga 45 tahun tidak sempat meloloskan diri dan ditahan untuk membantu siasatan. Pemeriksaan mendapati lori tangki terbabit mempunyai hos sambungan dengan lori bonded yang diubah suai dengan dipasang tangki IBC. Sebanyak 9 kenderaan disita membabitkan sebuah lori tangki berkapasiti 30 tan, 4 lori canvas, 2 lori bonded dan masing-masing sebuah van serta lori prime mover. KPDN turut menyita 7,000 liter diesel dianggarkan bernilai RM19,390, tangki IBC 14 unit, pam dan hos penyambung. Semakan mendapati premis berkenaan tidak mempunyai lesen sah menyimpan barang kawalan diesel. Selain pemandu juga tidak memiliki dokumen sah pemilikan bahan api itu. Tegas beliau pihaknya akan mengesan dalang sedikit itu dan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961.